Hai kawan-kawan. Kali ini saya berada di kebun di kampung dan saya nak tengoklah apa yang ada di kebun ni. Di kawasan pinggir sungai ni memang banyak pokok pisang dan ada juga pokok nipah ataupun pokok apung dalam bahasa Sarawak. Yang paling bestnya sekarang ada pokok buloh. Memang sangat sesuai sangatlah pokok buloh ni ada di sini. Dulu saya memang ada mandi-mandi di sungai ni. Sekarang dah tak berani dah kawan-kawan. Tak tahu apa yang ada di bawah ni. Kawan-kawan, pokok buloh ni saya bercadang nak jadikan sebagai reban ayam, buat sebagai pagar dan tiang penyokong tanaman. Alhamdulillah kawan-kawan, banyak betul buloh ni. Saya silap ada rebung. Pokok nipah ni saya bercadang nak jadikan sebagai bumbung. Tapi itulah kena belajar dulu cara menganyam bumbung. Jeti pun dari kayu belian, memang licin, berlumut. Nampaknya sebahagian ni dah bapa saya tebas dan sebahagian lagi belum. Yang seronok dengan suasana kebun-kebun ni, sejuk. Memang banyak kawan-kawan buah pokok-pokok buah. Ini cempedak, ini pokok mangga atau mempelam, sana durian yang sedang berbuah. Nampak sendiri, sedap ni. Tengok ni kawan-kawan, banyak buah. Tak termakan. Kami dalam proses untuk membersihkan kawasan kebun ni secara berperingkat. Bila tengok ke atas, alhamdulillah ada buah durian. Tapi buah duriannya macam tak banyak dan ada yang dah berlubang. Tak nampak kot. Tak nampak lah kawan-kawan. Gelap. Ada yang dah jatuh.